supaya kita dapat elak terus buat hutang jahat. Kos gaya hidup, lifestyle memang susah kita nak kawal. Dulu saya pun sama. Simpan sekejap, korek balik. Dulu saya pun fikir, buat apa kita nak simpan emas? Kita kan dah simpan duit, tapi simpan sekejap, korek balik. Simpan sekejap, korek balik. Apabila saya berkawan dengan penyimpan emas yang berjaya, penyimpan emas yang berjaya, saya mula sedar. Nombor yang ada pada duit ni akan terus mengganggu kita untuk terus belanja. Kadang barang yang tak perlu pun kita beli. Sebab tu saya bagi tahu, rasa berduit tu sangat-sangat bahaya. Menyebabkan simpanan kita selalu bocor. Lagi bahaya, orang yang tak ada duit tapi rasa berduit. Ia akan membuat hutang jahat untuk dapatkan sesuatu. Jadi untuk kita elak, kita kena bermula daripada bawah. Kita mula menyimpan. Hadirkan dulu dalam diri habit menyimpan, supaya kita dapat elak terus buat hutang jahat.